Ha, Aiman. Okey. Ya. Wih, ujung jangan. Ujung jangan. Di atas dia dah bawah dah atas ni. Kuat lagi mau. Okey tu. Okay geng, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Okay, welcome back to my channel Syamiro geng. So macam biasa baru sampai di Pam Pecah pukul 6.41 geng. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa geng kepada rakan sahabat semua. 6.42 pagi geng. Baru sampai di Pam Pecah. Macam biasa kita menebing lagi. So buat main 2 set hari ni geng. Set untuk main pelampung dan 1 set untuk main casting. So untuk permulaan ni kita main pelampung dulu geng. Okay, saya nak pasang saya punya setup. Okay, dah siap dah setup. Jom kita berumpan, kemudian kita terus mengai. Okay, tu set casting ni relax dulu sini. Saya pergi tengok macam mana. Okay, udang pertama ya. Udang pertama. Oh lama ayak berbuih. Udang pertama saya elok saya besar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Udang pertama. Alright jom turun bawah. Kemudian kita terus mengai. Okay geng, tok lampu dulu geng, nanti ada sisa update. A few moments later. Okay geng, jam dah menunjukkan pukul 7 tepat geng. 7 tepat di tangan saya. Dah lebih kurang dalam 15-20 minit dah berlalu. Masih udang pertama geng, tak tukar geng. Okay, tak habis. Okay geng, stay tune geng. Kita tunggu lagi. Okay, belah sana geng ada 4 orang. Belah sini saya seorang. Tadi nak duduk belah sana, lepas ada orang saya nak duduk belah ni. So kita try belah ni dulu. Lagi tengok macam mana, kita pindah ataupun kita try casting. Cuaca pagi ni memang cantik ayak elok, ayak tengah nak tarik sorok Okay geng, stay tune geng. Kita tunggu lagi geng. Kita tunggu ikan makan. Okay geng, udang pertama tu habis kepala kerja sang buntai so kita tak udang kedua geng. Hari orang ramai geng. Hari ni hari cuti, public holiday, cuti nuzul Al-Quran geng. Tak rasa tak ikut makin ramai. Okay, kita tak udang kedua geng. Udang kedua. One hour later. Okay geng, jom kita pergi pindah pot belah sana geng. Kita pindah pot sana sat. Geng-geng dah balik lah. Pindah pot belah sana sat. Dah ni buntai pula ni. Pindah nak.
Dah man. Buntai. Buntai banyak. Wih, kan. Jauh, jauh tak nampak. A few moments later. Casting saya udang ambil 2 ekor kita pen pelampung. Apa man beli udang ni man. Beli lagi 20. Betul tak? Esok ayat lagi lambat. Beli mana buka ni? Di masjid. Saya beli kat Muhammad ni. Ya, beli kat Muhammad ni tu. Muhammad kat rumah saya lah. Mau pergi jalan ke kan? Kat di Serong. Yalah. Apa tapi ya? Tepi beli ni apa? Jemput. Oh. Casting tak geng. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ada dah. Alah, dah lauk dah, dah lauk dah. Weh, sahabat. Tak ada oi. Oh dah. 7 ni. Tak kayak ah. Ha, kayak bersawang. Oh, dah bersawang kat mana? Wih, tarik lah, korgon. Mana ikan ni, ikan poso apa? Man. Nak casting empat dapat habis. Kalau pelampung asal 10 ekor apa habis? Ada? Ha, tak ada okey. Dia masuk dalam pula, casting pula makan. Tak lagi kita pakai apa? Pakai udang sembak. Mana apa man motor. Aku pun baru pasal seminggu ni ada tangkap tau. Belum tak ada pun. Tapi dah seminggu dah nampak duit tu. Tak pergi mana pun. Sangkap mana tu, sangkap korang hanyut apa. Macam hampa kayak boleh sampai tu. Boleh sampai tu.
Dah ada boleh je lah. Dah ada dapat ke? Minggu lepas. Dekat lah. Apa? Oh, tak pula. Dah kolam. Kadang-kadang kat padang kotor tu ada banyak cairan. Loban. Loban saya besar-besar tu, saya 1 kilo lebih tu, saya kong. Buntai banyak. Habis. Ha, Aiman. Okey. Dah konten. Malam tu dah. Semalam punya budak tu kan, dia sangkut depan tu pelampung orang putih 2 jam baru naik. Dia biar ah. Dia biar tu pun kawan dia casting dapat tali orang tu. Set bait lah. Dia dah turun lah, dia tak berani. Lepas tu dia naik balik. Dekat je. Tu rezeki dia. 2 jam tau. Pelampung orang putih. Weh, hang udang leh weh. Terbaik lah. A few moments later. Kat sudi tak? Weh, ujung jangan. Ujung jangan. Di atas ni dah bawah dah terlepas. Tak mau naik. Ujung jangan. Kuat lagi tau. Okay tu. Mai. Oi. Kuat. Tak apa, dia nak pergi biar tau. Naik dah terus ya. Settle. Alhamdulillah. Rezeki lah tu dah keluar. Kalau tajam Kat tepi tu mana? Oh, saya tadi 2 kilo dekat 3 kot. 2 kilo lah. Kok kuning. Oh, hari ni 2 kali grip ikan orang. Orang ni dapat besar dah. Ya. Terbaik lah. Ambil gambar. Oh, yang duduk situ cahaya. Aku nak duduk belah ni. Kita mau masuk. Oh, kawan kita nak cari pasangan dia. Tak cari pasangan dia tu. Tak cari sepasang. Oh, best.
Panjang jantan tu tak tahu lah. Kena pergi bawa pergi ni veterina cek dia punya ni. Cek jantan betina. Dua. Aiman tadi besar lagi Aiman 3 kilo kot. Oh, dia nak bagi kita hak gorgol punya. Dia lambat sikit. Dah delay 2-3 hari. Jom. Kita kemas-kemas balik. Hari ni jadi tukang grip pun jadilah. Ada karan. Tukang grip pun jadi lah. Buang sikit ayak punya kan. Oh dah. Hai 2 ekor tolong grip. Kira tu tumpah berdarah ni. Tumpah berdarah. Okay, kita kita balik Hari ni kita tak ada rezeki. Kita rezeki tengok kawan-kawan dapat lah. Itu pun rezeki tu, nikmat rezeki tu. Dia nak bagi kita yang lebih besar tu. Okay, jom kita gerak balik. Semua nak balik lah. Dah pukul 9.30 kan. Dah pukul 9.30 panas kan. So alhamdulillah hari ni rezeki kawan-kawan je lah. Rezeki mata tengok kawan-kawan dapat. Okay, 2 kali kak tolong grip. Sekap kawan dapat 2 ekor ni. Seorang tu besar sikit 3 kilo lebih. Seorang lagi dalam 2 kilo 200. Okay, alhamdulillah rezeki juga tu. Rezeki tolong grip ikan kat kawan kan. So jom kita nak gerak balik. Nanti bila masa ada free lagi saya main repeat. Okay guys, terima kasih yang menonton. Saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa geng. Okay, sehingga kita berjumpa di next video geng. Okay geng, bye bye. Assalamualaikum. Terbaik. Dia ada geng, kita kena cari geng. Okay, jom balik. Bye bye.